Hai sis, RM1,000 untuk sis. Atau, cantiknya. Ada masa tak? Sorry, kacau. Ni kan Erisha yang berlakon dalam drama Ustazah. Betul? Betul. Malulah Erisha. Cahaya kenal Erisha ke? Kenal lah, mesti kenal. Erisha cantiknya kening. Ini buat ke Ori? Ori dilahirkan sebegini. Nak tanya, Erisha ada mix tak? Ada mix. Mix tak ada lah pula. Tapi Mak Aisyah orang Kelantan. Oh, patutlah. Coba kecek Kelantan sikit. Boleh. Okey macam ni. Cahaya tanya Erisha soalan, Erisha jawab tu, Erisha kecek Kelantan, boleh? Boleh. Erisha pakai skincare apa? Cantik sangat-sangat. Kalau skincare Erisha pakai hot biasa-biasa je semua. Semua hot affordable. Tapi Erisha semua pakai toner, serum, moisturizer, lepas tu paling penting sekali ni sunscreen. Cantik sangat depan-depan. Ni makeup dia dah macam makeup kaca dah. Glowing, flawless. Macam mana nak dapatkan makeup macam ni, boleh tak share? Ya Allah, kalau korang tengok Cahaya pun, Cahaya comel dok depan-depan. Dah. Sekarang boleh tak spill pakai makeup apa? Aisyah pakai. Oh, yang ni. Tahu. Beberapa hari lepas saya ada interview seorang artis juga. Sofia. Sofia Shra. Sofia pakai juga. Dah 2 kali dah Cahaya interview orang pakai ni dalam video Cahaya. Sofia Shra tu sebenarnya the best friend Aisyah juga. Hak ni pun dia lah ni. Hak racun-racun Aisyah. Dia macam memang call Aisyah kata, babe, you kena try babe. Lihat tu glow hak baru, hak silver tu comel. Tapi Aisyah pakai memang comel pun memang best. Sebab dia macam high coverage tapi dia glowing. Macam makeup kaca okay. Kalau kening Aisyah pakai brow gel hot best so. Blusher Aisyah pakai hak ni. Huda Beauty. Lepas tu ada juga ni. Ada apa lagi? Bawa tubik lah semua kan. Hak ni Clarins punya lip oil. Last saya nak tanya boleh? Boleh. Pakai perfume apa? Wangi sangat-sangat. Sebab Aisyah suka pakai campur-campur. So tak ingat pakai apa tadi. Sebab Erisha pun dah nak racing PA. Erisha pun dah lari dah. Terima kasih sudi Cahaya interview. Saya ada sedikit rezeki RM1,000 untuk Erisha. Ambil kali ni ambil, tolong. Tak apa. Aisyah rasa macam excited sangat sebab Cahaya interview Aisyah hari ni. Sebab semua tengok kat TikTok je. Hari ni jumpa depan-depan. So RM1,000 ni macam mana? Tak apa, Cahaya simpan. Cahaya bagi dekat orang yang lebih memerlukan. Betul-betul lah Erisha. Yalah cantik, baik pula. Terima kasih Erisha. Jumpa lagi. Bye. Bye.